tali tamplung. So hari ni kita ada quiz trivia dengan staff ST. So jom. So soalan pertama, gunung apa yang tertinggi di Malaysia? Gunung Kinabalu. Betul. Bandar apa yang famous dekat Sarawak? Kuching. Betul. Sungai apa yang terpanjang dekat Sarawak? Sampai aku susah pula. Aku tak ingat. Siapa pergi Sarawak takkan tak tahu? Sungai apa? Sungai Kinabatangan ke? Salah. Dia bermula huruf R. Sungai. Rajang. Betul. Dekat Sabah, pulau apa yang famous dengan orang hutan? Pulau Manukan. Kau sabar pun salah je. Salah. Dia bermula huruf S, berakhir huruf K. Tak tahu. Aku pun tadi susah ni susah. Sungai. Bukan. Sepilo. Betul. Apa nama pasar yang terkenal dekat KK? Pasar Panjang. Pasal Filipina. Betul. Gua Mulu terletak dekat mana? Sabah. Salah. Sarawak. Gua Mulu. Betul. Kumpulan etnik apa yang terbesar dekat Sabah? Kadazan. Betul. Bandar apa yang famous dengan festival regatta? Aiman jawab lah. Aiman. Tolong bantu saya kalau lamik. Miri. Salah. Tak tahu. Bandar Seri Begawan. Apa nama taman negara dekat Sarawak? Safari Agolo-Golo. Hey, what's up guys? Semenggo. Salah. Cerita kamu pisang macam ni. Apa keluar macam ni dia? Baik kita bakar je rumah Kak Limah tu. Huruf apa depan? B. Bako. Betul. Di Sabah, apa nama suku kaum yang diorang menari Sumazau? Kadazan. Betul Kadazan.